Bergaduh itu biasa bagi pasangan bergu campuran. Bagi bekas pemain badminton negara Goh Liu Ying, komunikasi terbuka adalah kunci bagi mengikat persefahaman sambil pada masa sama jurulatih memainkan peranan penting ketika menghadapi ketegangan di gelanggang. Merujuk situasi pasangan utama negara Chen Tangji To Iwei yang sebelum dibalut kontroversi sehingga dipisahkan, bagi Liu Ying sebarang perselisihan yang timbul adalah asam garam dalam kem bergu. Ia perlu dilalui mana-mana pasangan dan beliau juga pernah berdepan situasi sama ketika bergandengan dengan Chang Pen Sun suatu masa dahulu. Dah tak boleh ingat dah. Gaduh terlalu banyak kali. Sangat biasa. Semua saya boleh cakap tak pernah satu pet tak pernah gaduh. Mungkin dia rasa nak guna taktikal ni tapi dia rasa nak guna taktikal yang lain. Saya rasa ini sangat biasa. Jadi ini coach adalah satu peranan yang sangat penting dalam situasi ini. So saya bukan sahaja dia orang komunikasi, dia orang harus juga macam bincang lagi banyak dengan coach dia orang supaya dapat satu macam matlamat yang samalah. Menurut Liu Ying, pergaduhan dalam kem bergu campuran lebih kritikal dan sering berlaku kerana ia melibatkan pemain dengan dua gender berbeza. Liu Ying mengakui beliau lega apabila Tangji dan Iwei kembali bergandengan sambil yakin pergeseran sebelum ini mematangkan mereka, malah menjadikan mereka lebih baik. Tujuan kita nak menang saja. Kenapa gaduh? Sebab kita nak menang. Tapi mungkin ada pandangan yang lain. Saya rasa ini adalah saya boleh cakap gaduh yang bagus sebab dua-dua pun dah improve. Persatuan Badminton Malaysia BAM pada Mac mengumumkan Tangji Iwei dipisahkan namun kembali digandingkan semula sebulan kemudian susulan permintaan kedua-dua pemain serta perbincangan menyeluruh pasukan ke jurulatihan. Piala Sudirman 2025 di Jianmen, China menjadi pentas pertama mereka bergandingan semula sehingga berjaya membantu skuad negara mara ke suku akhir.